Okey, ni pemandangan dari luar bangunan. Lepas tu berjalan masuk pergi dekat lobi dan sampai dekat rumah. Masuk dalam rumah, kita akan jumpa almari ni. Ni almari untuk kita orang simpan borang-borang yang berkaitan dengan sekolah. Lepas tu printer, lepas tu bag balik dari sekolah. Lepas tu ni hadiah jadi pengadil netball. Lepas tu first ni tempat letak kunci, ni phone. So kita akan jumpa peti sejuk. Lepas tu almari ni adalah barang-barang pinggan mangkuk bekas-bekas macam tu. Lepas tu ada microwave, ada sinki untuk basuh tangan yang bukan masak yang teruk-teruk lah. Lepas tu ada air fryer. Lepas tu ada telur. Lepas tu ni dalam ni ada stok-stok makanan sikit lah untuk sebulan. Ni bahagian dapur dia. Tu ada makanan sikit yang kita orang share. Kita orang tinggal kat sini 4 orang. So tu adalah yang kita orang paling atas tu. Kita orang baru beli barang untuk masak. Tak beli banyak lagi sebab baru lagi stay kat sini. Lepas tu ni tempat masak dia macam ni. Tu tempat masak nasi, kipas. Ni rak-rak sabun-sabun semua. Lepas tu ni mesin basuh. Ruang tamu ni adalah meja tempat kita orang makan. Ni untuk air convocation IPG. Dan agak luas lah. Okey lah buat makan, buat tempat kerja, boleh lah. So next, sini ada TV. TV ni kita orang selalunya tengok YouTube. So ni ada tempat meja, boleh buat kerja juga kat sini. Lepas tu ada sofa, boleh duduk, rehat-rehat, balik sekolah penat-penat, landing sini dulu. Kita move on kepada bahagian luar. Dekat hujung tu nampak ada lotus. Lotus dekat je, naik kereta dalam 5-7 minit. Dekat sangat-sangat. Lepas tu Ampang Point pun dekat juga. Lepas tu kalau nampak tu menara S118 ke S18. Okay, next kita pergi kepada ni bilik air. Ni bilik master bedroom. Ni bilik kami. So ni tempat kita orang gosok baju. So bilik air dia, bilik air biasa je lah berus gigi, tutup macam tu lah Tengok sikit. Ni ada meja. Lepas tu barang sikit sebab tinggal berdua kan. So agak sempit lah sikit, tapi boleh lah untuk selesa tu ada. Share berdua tak apalah, okey-okey je, boleh je. Kita orang boleh je share berdua. Setakat ni boleh je. Tu skincare saya semua. Skincare saya. Lepas tu bag baju kotor. Lepas tu ni tempat tidur kita orang. Lepas ni skincare kawan saya. Tu ada cermin juga. Ada almari. Share berdua. So fikirkanlah berapa banyak je baju kita orang sebab kena share berdua. So tu je bahagian bilik. So inilah rumah sewa kita orang. Bukan rumah beli, rumah sewa. Kita orang juga 4 orang kat rumah ni. So kita orang kena pandai juga beli barang supaya tak beli banyak sangat barang. Sebab peti ni untuk share 4 orang, bukan share seorang. So tak boleh selfish, kena share sebaik mungkin.
Macam almari ni pun banyak je barang owner. Lepas tu barang yang kita orang share 4 orang. So tu saja house tour untuk kali ni. So ini adalah rumah sewa pertama untuk kerja pertama. So tak ada masalah pun rumah ni, selesa je. Cuma bilik lah kita orang share. Kalau tak jumpa yang rumah yang okey daripada rumah ni, mungkin kita orang akan duduk berdua lagi sampailah salah seorang daripada kita orang pindah sekolah ataupun kahwin. So itu sahaja daripada saya. Jangan lupa share, like dan subscribe my YouTube channel Nadia. So jumpa lagi. Bye. Kejap. Belum habis lagi. Saya nak ucapkan selamat berposting kepada kawan-kawan saya. Selamat maju jaya. Dan selamat berposting dekat tempat baru. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. Okey, jom layan montaj.